Pengukuhan ekonomi termasuk peningkatan nilai ringgit telah memberi kesan positif kepada negara dan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kestabilan ekonomi bukan sahaja menyokong pertumbuhan negara tetapi juga memperkukuh perpaduan rakyat. Tentunya feel good factor ini akan menjadikan rakyat Malaysia dengan pelbagai latar belakang akan terus bersatu dan mendukung cita-cita kerajaan bagi mewujudkan perpaduan yang terbaik. Kita tahu bahawa indeks perpaduan telah diumumkan oleh Kementerian Perpaduan semalam dan kita mengucapkan tahniah pada negeri-negeri yang menduduki indeks keharmonian yang baik, dan kita mahu agar bukan hanya negeri-negeri berkenaan saja, malah seluruh negara akan berada dalam satu indeks keharmonian dan perpaduan serta kefahaman pelbagai kaum yang baik. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa UMNO pada Khamis. Zahid yang juga Presiden UMNO menekankan bahawa rakyat dari pelbagai latar belakang perlu mengekalkan semangat perpaduan dan menghormati kepelbagaian budaya serta agama. Selain itu, menurut Jabatan Perangkat Malaysia, ekonomi negara dijangka terus berdaya tahan pada suku kedua 2026 dengan indeks pelopor IP Disember 2025 meningkat sedikit kepada 114 mata berbanding 113.9 mata tahun sebelumnya. Zahid berkata data berkenaan memberi keyakinan kepada rakyat dan pelabur bahawa Malaysia mampu menghadapi cabaran global.